Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita hari ni kita nak buat review walk around untuk kereta Vios. Vios ni ialah Vios E. Okey. Yang pertama sekali dia sama macam kereta yang ada kat luar. Cuma dia ada sikitlah details dia yang menyebabkan dia lebih sikit daripada kereta-kereta yang lain untuk jenama Toyota Vios ni lah. Okey, kalau kita tengok cermin depan ni, kita untuk Vios G dan Vios E dia dilengkapi oleh front acoustic windshield glass. Maknanya dia kurang vibrate dan dia kurang bising. Dan untuk tepi ni kita ada front side vibration control glass. Juga untuk Vios G dan Vios E. Jadi dia kurang vibrate dan juga dia, tapi front side lah, dia bukan belakang. Dia dua yang depan dan yang depan ni. Yang depan ni dia panggil tadi front acoustic windshield glass. Yang ni adalah front side vibration control glass. Tu yang kecil lah. Yang okey, kereta untuk Vios G dengan E ni memang siap sedia dilengkapi oleh premium security solar pillar. Premium maknanya dia ni high grade, dia lebih tahan panas dan security tu ialah premium security ialah dia ada braking tensor yang tinggi, agak tinggi. Kalau kita guna helmet untuk pecahkan cuma biasa mungkin satu kali je, dan yang ni mungkin kita perlukan beberapa kali lah sampai dia pecah. Jadi ada masa untuk kereta tu lari lah sebelum dia pecah. Dan high grade juga, premium solar. Jadi dia nampak macam tak berapa gelap, tapi dia memang ni lah, semua dalam harga, dah siap dalam harga. Untuk Vios J optional. Okey, Vios J juga, Vios J tak ada yang saya sebut tadi, front windscreen dengan ni side yang tadi lah, control vibration control. Okey, power folding mirror ni kita boleh tekan, dia boleh tutup. Untuk Vios G dan E juga. Untuk J kena tutup pakai tangan lah. Untuk kalau kita tengok nanti Vios G yang belah sana yang warna silver tu, dia rim dia 16 inci, tapi untuk J dengan E dia hanya pakai rim 15 inci lah. Untuk Vios G dia ada 4 disc brake. Kalau untuk J dengan E belakang ialah brake drum brake. Okey. Di sebelah depan ni, model yang kita tengok ni dilengkapi oleh Aero Kit. Aero Kit ni untuk promotion bulan Januari dan maybe Februari ni kita bagi secara percuma. Sebenarnya dia adalah optional. Nilai yang dia kita kena tambah 2,800. That's mean untuk pembeli yang beli pada bulan ni, bulan depan insyaAllah juga boleh dapat sama percuma Aero Kit yang bernilai 2,800. Jadi yang ni lah Aero Kit. Dia ada warna hitam di belah bawah. Kalau belah tepi tu ada hitam dekat sebelah tepi. Dia sebenarnya ikut colour. Kalau yang ni maybe kalau merah dia akan jadi hitam. Kalau yang biru dengan silver dia akan jadi merah. Macam sebelah. Kalau kita tengok semua kereta G dan E, dia ada 4 kamera depan,
Kamera tepi dia ada dekat bawah ni. Ada kat bawah ni. Jadi dia menjadikan bila kita nak parking kereta ni memang senang, seolah-olah kita tengok daripada atas macam eagle eye. Kita boleh nampak kereta tu sama ada betul-betul masuk dalam kotak ataupun kereta tu sengit macam tu. Dan dia ada LED DRL. Okey, di LED DRL dia. Kita hidupkan nantilah. Okey, untuk depan J dengan E dia guna multi reflection headlamp. Untuk G dia guna projector headlamp. Kita masuk kat dalam. Yang dalam ni yang a bit interesting ni. Okey. Dia ada, kalau kita perasan, dia ada blind spot monitor. Blind spot monitor ni bila saya onkan, dia akan hidup. Nampak yang menyala tu. Saya buat lagi sekali ya. Okey, sekali lagi. Yang menyala tu ialah blind spot monitor. Dia sekali dengan reverse traffic. Bila kita reverse kereta, jadi dia akan bila kita masuk gear reverse, dia akan alert kalau ada kereta berhampiran lah. Kita kagum kereta ni ialah MID dia, multi information display dia. Untuk full spec ni ialah full color screen. Saya buat lagi sekali ya. Kita tengok. Bismillah. Dia ada welcoming tu sebentar. Tu dia, animation dia. Jadi ini ialah multi information display lah. Dia ada macam-macam dia beritahu. Kita boleh tengok dia ada information. Lepas tu dia ada eco saving record. Dan kita boleh settingkan language dia, unit dia, eco saving dia. Adjust brightness, pop-up guidance, kita setkan date, trip summary display dengan ni untuk kita restore pada factory setting lah. Okey. Perasan tak bila kita onkan enjin tadi, dia punya odometer tu dia naik dan turun. Cantik lah. Okay. Untuk Vios G, kita ada pedal shifter. Kereta ni juga dia dilengkapi oleh Follow Me Home. Jadi bila Follow Me Home ni, bila kita flash lampu ni, dia akan menyala untuk 30 saat. Jadi kita sempatlah nak buka gate ke, nak buka grill pintu rumah ke apa ke. Dan kalau kita tengok yang ni, dia ialah semua sekali lah yang dia orang kata on steering control. Kita boleh control radio, audio, kita boleh check MID semua sekali. Dan kita boleh jawab phone juga kat sini. Kita boleh hang up, boleh angkat phone, boleh offkan phone. Semua model Vios sekarang ni dilengkapi oleh dia panggil auto air condition.
Dia bukan yang manual tu, yang pusing-pusing tu dah tak ada. Dia guna yang ni lah, automatic kan. Okey, bagi Vios G, dia juga dilengkapi oleh yang ni ialah driving recorder with DVR, driving recorder video. Dan driving recorder video ni dia special sikit sebab bila dia ada lane assist. Bila kita terkeluar daripada lane, dia akan alert kita, dan bila dia ada collision warning juga. Bila kita terlalu rapat dengan kereta, dia akan beritahu kita. Dan ciri-ciri kereta mewah yang ada dalam kereta ni ialah, untuk kereta ni ialah ni, autochromic rear view mirror. Bila kita bila belakang ada kereta, jadi dia akan, selalunya mata kita akan silau, jadi dia automatically dia akan gelapkan cermin ni dan kita tak silau. Itu yang kelebihan untuk ni lah, untuk kereta ni. Yang ni macam biasalah lampu. Yang ni ada cermin. Sini pun ada cermin. Okay. Radio dia best sebab radio dia boleh sambung dengan handphone, dan kita boleh paparkan. Contoh kita buka Waze dekat handphone, kita boleh nampak Waze dekat sini juga. Dan kita just letak je handphone tu, kita boleh control handphone kita dengan touch di screen sini. Tapi dia perlu attach dengan kabel. Kita kena onkan Bluetooth, dan kita kena ada, dan handphone kita perlu ada application dan dipanggil T-Link. Dan di sini ialah eco mode, di sini ialah power mode. Kalau kita perlukan untuk lebih lajuan, kita press power mode. Tapi jika kita perlukan penjimatan minyak, kita tekan eco mode. Yang ni ialah untuk kita offkan traction control dan vehicle stability control. Jika kita offkan sekali, dia akan offkan traction control. Jika kita offkan lama-lama, dia akan offkan vehicle stability control. Yang ni untuklah parking assist sensor. Ada 4, 2 kat depan, 2 dekat belakang. Ni ialah untuk levelkan lampu front headlight. Untuk Vios G dengan E ni, dia ada armrest untuk belakang, dan dia boleh split 60-40. Ini 40 dan sana 60. Untuk bonet belakang ni, kalau kita bawa kunci tu, kita boleh tekan, kita boleh buka. Okey. Kalau daripada dalam, kita boleh tarik lah macam biasa. Keluasan dia 506 liter. Dan kalau kita tengok, kita memang pembeli, siapa yang beli memang dapat boot tray ni secara percuma. Kita bagi percuma. Kita bagi sekali dalam harga. Kita akan bagi mereka kira meja sikit. Dalam meja sikit ni ada first aid, ada jumper untuk bateri, dan ada satu triangle. Kalau kita tengok size tire, kita dapat sport rim yang sama. Jadi kalau satu sport rim tu bengkok ataupun pecah, kita just boleh ambil ni, gantikan. Kita tengok enjin pula. Bismillah. Enjin dia kita kena admit lah yang enjin yang sama dengan previous version dual VVTi, enjin yang sama, transmission yang sama, CVT 7 speed, 1496 cc. Okay, enjin ni horsepower dia 107, dia punya Newton meter torque 140. Saya nak ikat balik. Beza yang saya minta maaf, saya tak dapat tunjukkan perbezaan J
entry level, kita ada mid dengan high. Jadi beza J lah, dia tak ada fog lamp. Beza J, dia tak ada fog lamp. Lepas tu yang split 60-40 tu dia tak ada. Dia fabric sama macam E. G leather, yang ni fabric. Walaupun fabric, E still ada dia dekat belakang tu ada armrest untuk ni, untuk E. Dan E dia tak ada leather wrap untuk steering, tak ada. Lepas tu dia fabric. Okay, dah cakap tadi. Lampu projector headlamp, yang ni sama macam J juga. Multi reflector. Yang rim, design rim lain, yang ni 16 cc, yang ni 15, J juga pun 15. J sama juga, 2 disc brake, belakang brake drum sama dengan E. G dia ada 4 disc brake. Dan kalau kita perasan chrome, yang ni chrome. Untuk E dengan K, dia ialah body colour. Untuk door handle lah ni, pemegang pintu.